Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pada hari ini alhamdulillah warga TMO semua sekali kita ada program Pucah Surga dan Jamu Durian lah untuk semua warga. Jadi meriah saya selaku pengerusi mengucapkan berbanyak terima kasih kepada barisan pentadbir, terutamanya Tuan Pengetua, rakan-rakan guru, anak-anak pelajar daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 6 kerana memberi kerjasama yang terbaik lah untuk menjayakan program pada pagi ini. Semoga majlis berjalan lancar, kehadiran tetamu jemputan dapat memeriahkan suasana dan memberi yang terbaik lah untuk TMO Bestari Digital Warga Sejahtera. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Wi. Tepat, padat dan berfakta. Romel cepat dia. Nampak macam 70 Oh, Pak. Sedap oh. Cukup rasa. hubungan dengan orang putih lah jual. Lambat AI. Surga saya Soheh. Wow! Sekarang bus KGKT ataupun KGS ataupun kelab guru kita. Di sini kita lihat pelajar-pelajar tingkatan 6 terlibat, tapi tidak pakai yang tradisional. Ini tidak baguslah untuk markah. Belum lagi. Jangan marah. Saya cuma buat liputan buat masa sekarang. Okey, kita ada semua ni. Begitu rajin. Wow, hebat ah. Ni kasut dia ni serabut lah. Okey, kita ada semua sekali. Ini dia panggil buruh-buruh paksa. Yang kita paksakan. Ni ada rohani ada. Ni tradisional dah. Tengok. Ni mesti sedap ni. KGKT Okey, Ayu ni ada. Ni malas sikit ni, makan saja ni. Ni. Okey, kita ada ni replika ni sarang burung. Kita ada hadiah-hadiah atas pa hantaran. Tahu dah bekas ni kau tahu ni kau dulu ni. Oh, ada belakang. Wow, hebat ah. Tapi saya rasa kena susun molek sebab orang lain lagi. Juri nak mari pula. Sabar, kami menang pada rasa. Rasa tak penting sekarang ni, penting viral tu. Rasa orang tak boleh nak tengok dalam ni. Tak boleh nak rasa dalam ni. Taklah kau hati. Tahulah. Okey. Ni ada bunga-bunga. Okey, terima kasih semua. Saya nak pergi ke bus saya pula. Okey. Okey, bye. Okey, kita berada di bus PKM kita. Okey, PKM. Dengar cerita ada masalah malam. Kita mari ke tak? Ada masalah. Kita mari hadiah bahagianya. Tak ada berlaku pergaduh ke apa-apa? Tidak ada berlaku pergaduhan. Cuma yang tinggi daripada Sebab kita telah kembali kepada zaman dahulu kala. Jadi kita tak boleh berlaku pergaduh sebagaimana zaman dahulu kala. Tidak ada Okey, PKM. Apa dia hak ada dalam ni? Cuba cerita sikit. semua yang ada di kawasan garaj Tahu tak nama dia? Okey, baju dulu. Baju ni nampak sama saja ni. Ni baju untuk Kedah ya. Ya. Yang dipakai oleh orang kampung masa zaman dahulu Okey. untuk aktiviti bahagian dapur menyenangkan lah. Pakaian ni selesa dipakai. Lepas tu tidak dia ada kau tu tak kepala. Ada. Apa ni? Akan pakai apa ni? Kita pakai lepas ni. Okey. Ini adalah aksesori kampung.
Ni apa dia nama dia ni? Dia panggil apa ni Kak Mas? Badai. Badai, tala. Badai. Badai dah. Ni. Okey, nak buat kuih-kuih ni. Okey, yang ni kita nak letakkan surga yang telah masak nanti dalam bekas tempurung. Tunjuk sikit. Okey. Ni bekas tempurung sampai dulu kita bubur surah. Okey. Okey. Ni juga anyaman daripada buluh Okey. Buang. Ni bekas untuk kita letakkan surga nanti. Ni daun apa ni? Yang ni daun daun sirih. Daun sirih. Ni bunga kertas, bunga-bungaan, daun pandan. Okey. Untuk hiasan. Okey, Mi. Allah. Mi, kita molek ni. Okey, lagi. Ini datangnya daripada kita datangkan khas daripada Sarawak. Tradisional Sarawak ke? Tradisional Sarawak. Yang ni peralatan dia. Tu pelarai Pelarai ataupun anyaman. Ni. Apa ni? Untuk Oh, banyak lagi pun. bahan-bahan lagi. Buah dah dah. Yang kita nak isi. Okey. Kan? Kita sedang mengemas-ngemas. Budak kecil ni, apa mari sini? Tak cukup umur lagi. Dia guru-guru novis. Okey, baguslah kumpulan ni. Lonjok. Lonjok dia tak ingat ke? Tapi kecil sia. Ya. Hopsa tu lonjok. Tapi lonjok jugalah. Ni dia panggil apa dah ni? Lesur kayu tu. Kayu dekat ni. Ada dah. Okey, ni ada kita ada kan ni. Apa ni? Senduk Kayu. Senduk kayu. Sodek. Ni dia tempat fikir ham kita. Kita pergi ke pekerja dia apa. Ni buru-buru paksa dia. Dayang. Okey, Dayang sedang buat apa Dayang? Cuba cerita sikit. Makan pagi dulu. Oh, ada teh. Oh, sedap minum air teh. Oh. Okey. Belakang dia pun dia hias. Ada atas tu ada kain batik. Lepas tu ada bunga-bunga tradisional. Ada bunga puding. Apa dia tu? Daun pisang. Daun pisang ada orkid ada. Okey. Bagus lah. Bagus kumpulan ni. Alam Tapi kita. apa-apa pun kita tunggu keputusan nanti. Ni siapa dia ni? Yang ni Bawa tukang mak masak kita. Okey, masuk. Okey, terima kasih. Okay. Inilah mesin transformer milik Cikgu Ali Transformer ngacak surau dia panggil. Milik Cikgu. Sambut dia nak bagi makan kosong sebab kita guna teknologi. Siapa dia tu? Pengetua ke? Kita tak boleh ikat. Pengetua. Tapi saya sokong transformer ni. Walaupun saya kumpulan lain. Kita ke arah teknologi. Ya. Tradisi juga, tapi teknologi jangan lupa. Ya, betul. Sekarang ni ada orang kata tak adil. Orang cemburu, ada orang dengki. Tapi bagi saya ini adalah teknologi yang perlu kita gunakan. Betul. Teknologi yang perlu kita gunakan untuk masa hadapan. Di mana kita sudah hilang segala tenaga keletihan tak ada di sini, kita boleh tumpu pada benda-benda lain. Betul tak? Terus Cikgu Sri Gani Cikgu kita ada di buat pagar daripada daun-daun kelapa. Ada gantungan-gantungan anyaman, buluh, rotan. Kita ada juga gantungan kain-kain batik tradisional Melayu. Ni batik cetak dia panggil. Okey, batik cetak. Siapa dia Munjung Ngokah? Okey, ni dia orang Munjung Ngokah. Bagaimana perasaan awak semasa mengokah tu? Gayaan naik tengah.
Oh, bahaya. Kena guna tangga meja ni. Oh, kuat. Siapa dia ambil tangga? Di sinilah kita boleh lihat ketradisionalan dia. Okey, kita ada ni. Gayung. Semua guna kelapa. Gayung pura. Gila ni. Ni siapa dia buat ni? Weh, wak di weh? Okey. Oh, bau harum patut pun. Oh, bau sedap. Dia bau pandan Okey. Comel bau pandai. Kita pulah-pulah tu dia bau. Ni daun pokok palma. Dia buat kipas. Ni ada lagi. Anyaman ni. Apa dia nama dia ni awak tahu ni? Ni nama dia badang Badai. Badai untuk orang apa tu? Okey. Dia orang sedang bekerja sekarang. Noni ada. Ya, saya. Azira ada. Kumpulan kita kumpulan Gen 2. Saya ada. Gen Z ya. Rose Airing. Gen Z. Ni. Kehebatan kumpulan kita orang. Lepas ni pakai tradisional tak? Pagi ni. Rahsia lagi. Lepas ni kita ambil saya lagi pakai tradisional. Okey. Pukul apa malam? Pukul apa? Dua pagi lah. Kita orang yang telah bertungkus lumus. Walaupun ada transformer. Itu prosesnya. Transformer tu memang mantap lah, gila. Ya, itu adalah kecanggihan teknologi AI. Dah lebuh mana Zahria? Ni Bu Ali ni. Siapa dia? Nama ketua. Kumpulan 2 tu bawah siapa? Gani. Oh, Bikeko kita Sri Gani. Okey, hebat Dia siap baju yang sudah dicetak. Ada apa dia ni? Ada buah durian. Kacau. Wow, ada ni tradisional rumah Melayu. Acar suruh kenduri durian. Okey, bagus Zahria. Okey ni. Yang buat bahan baju. Ya. Okey, kita pergi kepada Dikti pula. Buat dengan? Buat dengan lauk pandan. Ya. Comel. Pulas. Apa dia yang memulas dia ni? Nampak orang sedang memulas dia tu. Bila dipulas-pulas bentuk yang tak berapa kembang ni. Tapi Wah, macam mana tunjuk demonstrasi tak jadi ni? sudah siap. Ya. Sudah siap. Walaupun nampak Tapi penuh dengan kreativiti. sebab orang yang buat Hebat. mengikhlaskan. Ya, saya tak kecam sebab ni hebat. Okey, terima kasih kita pergi tengok tu. Ali juga tu. Sebab dia sekolah teknologi kita. Oh. Teknologi kita lah. Apa tak pakai yang tradisional? Ming, pas ni pakai. Ming kau boleh ni? Ming kena jaga ni. Dia orang ni agak koming belakang. Ni kita ada kain lepas, kain batik. Kain lepas. Baju meja. Ming pakai apa ni Saya nak tengok tradisional. Tidak jaga Ming. Pakaian serba asli. Ya, ini dia. AI kita. Okey, Li. Li bahagian mana ni? Ujung ngaca. Aku boleh mana? Berapa jauh mari sini? Okey, kita tengok dia ada pakai baju batik. Kalau ikut sebenar batik Indo ni. Tapi Malaysia pun buat juga tadi. Okey, dia pakai kain sarung. Ini memang betul-betul seperti orang zaman dulu. Dengan ada semutar dia. Tapi memang dikemas. Hebat. Memang sporty. Ini yang kita nak. Okey, terima kasih Li. Assalamualaikum. Oh, ni Ustaz. Mana pakai yang tradisional Ustaz? Belum pakai lagi. Apa ni pakai? Okey. Kita nak sporting. Gak kita pun kita nak pakai juga apa ni. Okey, kita tengok pula cikgu dengan buah durian dia. Wow, hari ni pecah perut sungguh lah makan. Okey, kita bukan saja ada suruh, kita ada apa? Ada telur, ada kulit. Ada airnya, ada mountain. Oh, hebat. Okey, awak.
Awak duduk bus mana kerja? Tu mana? Ha. Ayah pun kata dua. Ha? Pun kata dua. Ah, cara dua ni hak ni. Oh ni. Tu je. Tu je eh. Oh. Setiap kelas berapa putih dia? Tak kelas bawa putih eh. Ya, berapa putih dia? Tak tahu. Ambil lah bawa putih pun. Okey, ini dia waria kita yang diambil oleh Cikgu Ali ya, dibeli sampai ke Jelawang, Ipoh, sampai ke Ailana, Jeli, singgah di Jeli Hotel. Betul lah? Terbaik. Terbaik kita makan malam. Ni hak buah mana ni lah? Campur-campur lah. Campur-campur dah. Hak buah mana campur sini juga. Sini juga. Okey, beres. Budak berapa orang ni? Itu budak berapa putih sekelas? Okey, kita bajet 10 butir dah lebih lah. Lebih. Banyak ni, banyak. Cikgu pun tak pakai banyak dah. Okey, terima kasih lah. Okey. Ni dia. Oh, gila ni pecah perut hari ni. Memang gila ni. Ni sudah diagih-agihkan. Bahagian pengagihannya ni budak-budak ni. Kita ada waria kita letakkan di Dewan Prihatin. Budak kecil ada pula sini. Ni dia gadisnya dia. Buahnya ada lesung. Kawah 3 ni. Kawah 3 sini. Oh, saya awak buah dia. Awak kawah 3 lah. Okey. Kawah 3 ni hak siapa dia buah dia? Ambil ke dah makan tadi. Nombor 3 dah. Dah makan. Ni fikir hendak dah ni. Ni untuk hidangnya. Hidangnya dia sini. Bau peh. Okey, ni tempat hidangnya dia. Okey, untuk juri tengoklah. Okey. Ni kawah 2 kosong lagi. Kawah 1 kosong lagi. Kawah lain-lain pun kosong lagi. Ni budak-budak kita, budak dekat sana ni. Okey, budak saya suka ada. Budak sini yang tak ada saya suka sini Okey, saya suka. Tapi tetap anak murid saya belakang Okey, ni kita tengok kehebatan cikgu lah juga. Cikgu ni mari lagi saya tengok wakil je cikgu ni. Bahagia hias dia. Okey, beres. Jadi pemberita ni. Kita ada kawah untuk VIP kawah. Tempat makan untuk VIP. Yang disediakan oleh pelajar-pelajar tingkatan 6 naik atas Naik atas kok comel-comel ni. Wow. Ada cikgu ah. Oh, ingat budak tingkatan 6 tadi. Okey, cikgu pun masih muda lagi, comel-comel. Awak ke apa dia ni? Kami tengah hias pentas ya. Ya petas ni. Okey. Ya petas. Semua ada ni. Batik Ada batik. Okey, terima kasih. Hak kotor-kotor tak tepi dah. Okey nak. Apa ni? Mari sini pula ni. Tengok banyak durian ni. Ini dia ke ikut kawah. Ikut kawah. Kita bagi sama rata. Belum kumpulan. Budak-budak kita bagikan lah. Sama. Budak kita makan di Oh, makan dah. Oh, gantung gitu dah bawa dia. Okey nak sambung. budak Ganggu. makan di kampung. Okey, kuat promosi belakang tu. Udah ya. Ada boleh undur nak sebelah ni. Ada mau tugas pagi ke? Berlaku kau pergi. Ya. Ni lagi dia dulu lesang ni. Comel ni. Sakit nak duduk gaduh ini je. Jangan makan banyak, ada orang mati makan kau ni. Gini. Comel dah. Kamera. Berapa dah tu? Oh, dah dah suruh kau. Tak lagi, duduk tengah hagi-hagi. Tak top. Ni nak pergi mana ni?
Agak-agak sedap kau dah buat dia ni. Ha? Sedap kau dah. Lagi sedap. Sebab dia tak teknik. Okey. Okey, terima kasih. Itu pengaruh Rusia tu. Pengaruh sedang mengarah ke sesuatu. Nah, apa depan dah dia. Okey, meh. Pakaian ni ilham daripada mana, meh? Benda ni orang kata ilham daripada cikgu-cikgu bersepakat untuk memakai jenis-jenis warisan. Okey. So maka buat program bahawa saya panggil Mutas, muta. 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 Ha? Pakai dan mereka awak pun samping. Ya. Ni orang kata tradisional. Okey, okey. Ya. Okey, beres dah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Aiman Rizalman, tingkatan seni visual. Pelajar terbaik, pelakon terhebat. Itu dia pelakon terhebat. Okey. Oh. Ya. Bawa tak akal lagi. Saya tak bagus sebab saya tak tahu benda mana. Dah atas tu. Cari. Okey.